Testing, one, two, three, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita sebenarnya dah upgrade kita punya indikator ni iaitu Electret Metric ialah bos kepada version yang keempat kalau kita tengok ni version keempat ni dia apa penambahbaikan ni satu kita buat secara automatik. Contoh kalau kita tengok line-line view ni, ini yang menunjukkan SNR pada level-level tertentu lah. Level-level tertentu ni iaitu apa, level-level time frame lah. Tengoklah kita suka apa ataupun kita guna chart apa, kita nak guna chart apa, jadi kita boleh adjust. Contoh kalau saham tak sesuai lah level 1 ni menggunakan 1 minit, mungkin kita guna 15 minit ke, dia level terendah. Tapi untuk yang chart yang bervolatility tinggi, okey lah, kita boleh guna level 1 ni untuk 1 minit, level 2 ni untuk 2 minit. Untuk yang bervolatility tinggi lah ya. Tapi kalau dia volatile sangat, mungkin kena tinggikan sikit. Kena tinggikan sedikit lah. Level 1 ni ya. Okay. Tengok line biru ni menunjukkan SNR yang ada pada jadual dalam kolom SNR lah. Jadi kita punya upgrade ke version keempat ni, kita boleh menggunakan ini warna dynamic, warna yang bertukar-tukar lah. Maksudnya jika harga berada di bawah SNR, warna dia akan jadi warna merah. Contoh saya dah tick lah warna dynamic, harga di atas SNR jadi warna merah, harga di bawah SNR jadi warna merah, harga di atas jadi warna hijau. Warna hijau maksudnya kita tahu lah kalau harga berada berdekatan dengan SNR tertentu, jadi dia ni lah yang ni lebih kepada aksesoris lah aksesoris. Okay, sekejap yang ni kita nak try tengok dia punya keberkesanan dia waktu cat sedang bergerak. Okay, alright. Okay, contoh sekarang ni semua level trend, maksud dia line-line bawah ni semua warna hijau lah itu kita punya support yang terdekat right. Jadi kita nak tengok bila dia berdekatan, contoh ada lagi satu fungsi sebenarnya, iaitu bila berdekatan dengan SNR tertentu, kita juga boleh enable blinking ni SNR. Maksudnya kita boleh on ataupun off lah. Kalau kita on, tengok apa yang akan jadi. Dia akan blinking bila berdekatan dengan satu-satu level SNR, dia akan blinking. Dan boleh juga kita kata kalau macam saya rasa macam blinking masalah aku nak tengok ni sebab dia colour dia lain, boleh closekan dia. Dan kita juga boleh tutupkan fungsi untuk momentum dan juga velocity lah, sebab kita nak fokus kepada trend saja ke boleh memadamkan kolom momentum dan juga velocity lah buat masa ni yang terkini lah kita tengok mana tahu dia boleh membantu kita memusatkan fokus kita untuk cuba bertahan ke. Ingat ini indikator ni kita tak boleh jadikan dia sebagai panduan utama dia secondary punya opinion saja, secondary ataupun tertiary lah ada ke tertiary okay, jadi dia punya line ni kalau kita tak nak guna warna dinamik, boleh je kita guna warna-warna lain. Dia punya ketebalan dia kita boleh tukar, jenis line dia kita boleh tukar. Apa lagi yang saya letak ni, sebelum ni ada fungsi alert, tapi fungsi alert tu kita buang tu. Tapi kalau rajin nak buat sendiri boleh je, sebab saya open source dia open source, maksud dia boleh edit nak tukar nama sendiri ke. Contoh Elite Trend Poland V6 contoh lah jadi boleh. Yang ni kita
menggunakan dia dalam mapping kita lah, dalam mapping dua harga kita. Maksud dia, contoh di dalam mapping kita tu, SNR 7 contoh SNR 7. Dalam mapping kita SNR 7 juga adalah berdekatan dengan zone buy. Jadi kita bolehlah memfokuskan entry dekat dalam zone buy untuk level 7. Ataupun kita berada dekat zone sell. Zone sell. Harga buat retracement, selepas dia turun, dia naik dulu. Harga buat retracement pendek. Jadi kita tahu lah, okay, aku nak mencari area pullback kat mana ni. Nak kena tunggu pullback dulu lah. Mana boleh duduk follow trend. Takut hang follow trend, dia punya jadi penghabisan trend kan. Dia jadi penghabisan trend. Jadi tak sesuai lah. Itu yang kita menggunakan. Kita tidak menggunakan ini semata-mata lah. Dan memang kita memang banyak, bukanlah banyak indikator. Contoh lah kan. Tunjuk lain lah. Yang ni salah satu yang kita dah ubah dia punya setting. Dan kita ubah juga dia punya harga warna dynamic tu. Harga ada kat atas, line hijau, harga ada kat bawah, line merah. Mengikut kepada level-level tertentu. Apabila kita crossing beberapa time frame dalam satu chart, maksudnya kita ni menggunakan MTF lah, multi time frame, tanpa perlu kita mengubah time frame pada chart-chart tertentu ni. Contoh kita menggunakan chart time frame 1 minit. Pada masa yang sama kita tahu juga chart time frame 15 minit mana SNR ni. Dan dia automatik jadi mapping lah. Mapping ni maksud dia peta yang lebih besar lah. Kita tahu nak membentuk peta yang besar, dia perlu melalui peta yang kecil lah, iaitu daripada time frame yang kecil kepada time frame yang besar. Dia punya sequence dia macam ni lah. Tapi ada kala pergerakan dia jadi-jadi je. Daripada time frame kecil, dia nak pergi time frame besar, tapi dia hanya mampu ke time frame yang tertentu je. Contoh dia downtrend sampai kat sini je, kemudian dia pergi patah balik. Dah bawah tak boleh nak downtrend, dia akan pergi naik atas balik lah. Bukan dia naik atas macam ni, dia akan jadi macam ni. Downtrend. Kemudian bawah ni tak downtrend, dia akan ni balik lah. Dia akan sequence daripada atas balik. Ke atas ni pula, dia akan cuba meng-uptrend kembali. Dia uptrend. Uptrend ni sampai tahun sini je. Tidak berjaya meng-uptrend kan level 4 pula. Jadi, ke atas ni akan bermula balik lah downtrend semula. Bermula downtrend. Tapi sequence dia daripada atas ke bawah lah. Sequence dia daripada atas ke bawah dan dia cuba untuk menjangkitkan dia punya trend semasa pada trend yang lebih besar lah. Pada masa yang sama, trend yang lebih besar dia akan jadi trend besar lah. Dia akan jadi trend utama. Penurunan ataupun ni penurunan mungkin hanyalah retracement. Contoh dan kita habiskan terus lah. Okey, contoh semasa ni. Contoh semasa kita ni, level 7 masih dikategorikan sebagai uptrend. Okey, jika harga masih gagal mendowntrend kat level 7 ni, jadi apa yang akan berlaku? Bagi dia yang saya lukis ni, apa yang akan berlaku? Downtrend ni yang dekat level 1 ni, dia akan bertukar jadi uptrend balik. Tengoklah dia nak uptrend sampai tahun mana. Jadi kita tengoklah, kita kategorikan dia sebagai panduan sokongan lah. Dia bukan utama. Bukan utama. Dan kadang-kadang kalau kita tengok velocity dan juga si momentum ni, dia akan menjadi penyokong lah. Penyokong untuk trend. Yang ni pun maksud dia kat sini saja. Kita ada 3 jenis indikator kita letak dalam satu chart ni. Kita nak tengok buat masa sekarang ni tak jumpa lagi lah. Mana indikator yang kita boleh jadikan kalau dia muncul. Contoh kalau kita tengok kekerapan tinggi sangat, bila level 1, 2, 3 bertukar trend, level 4 tak bertukar trend, tapi bila dia kembali balik, kemungkinan besar untuk secondary tu penukaran trend ni
akan berjaya menukarkan level 4, jadi bolehlah kita bagi signal alert pada level 3. Second alert level 3. Level 3 mesti kena downtrend contoh tadi kalau tak faham maksud dia tengah downtrend semua ni. Tengah downtrend semua, tiba-tiba dah tak boleh turun dah. Dah tak boleh turun dah. Jadi level 1 uptrend, level 2 uptrend, level 3 uptrend. Kemudian dia dah tak dapat nak uptrend ke level 4. Okey, sampai level 3 je. Okey, kemudian bila dia tak dapat uptrend ke level 4 ni, okey, kemudian level 1 dia akan jadi downtrend dulu. Downtrend, level 2 akan jadi downtrend. Level 3 akan jadi downtrend. Tapi kalau dia masih belum dapat meng-uptrendkan level 4, kali kedua ni kebiasaannya dia boleh dapat lah. Maksud dia punya second circle. Second circle dia biasanya boleh dapat. Macam ni lah contoh yang saya bagi tadi. Dia tunjuk contoh lagi. Okey, tengok tengok jadual. Tengok jadual. Ni bagi laju sikit. Bukan kat situ. Salah lah. Sini. Saya tunjuk kat sini. Sebab kat sini semua uptrend. Okay, senang. Semua uptrend. Okey, kita akan tengok level nanti dia akan jadi downtrend. Level 1, level 2, level 3. Okey, downtrend sampai level 3 Kemudian level 4 tak dapat. Bila tak dapat, harga akan retrace lah. Dia akan retrace, uptrend. Kemudian dia cubalah uptrendkan yang ni juga. Kalau tak dapat juga, dia akan start meng-uptrendkan balik semula. Dia akan start men-downtrendkan balik semula sampai ke level last yang dia uptrend ni, kemudian dia akan menjangkitkan level-level yang lebih besar lah. Biasanya dia tu. Dia punya second circle. Uh, jadi hari ni punya perkongsian sebenarnya yang tu je. Sebab kita nak cerita, kita punya indikator ni dah version yang keempat. Yang ni saya akan letak dekat Okey, indikator ni saya akan letak dekat dalam kita punya mapping blok harga, jadi boleh akses di situ. Kalau rajin lah, rajin. Waktu korang akses tu, korang tengok nama Elite Trend Battery Elevar V4 ni, dia takkan boleh dicari dekat indikator. Sebab saya tak publish. Cara dia yang paling senang, korang buka dekat dia punya setting, pergi ke source code, Control A. Korang Control A, dia akan mark semua lah. Kemudian Control C tu dia akan copy. Kemudian korang pergi dekat ini ni. Korang pergi dekat luar, dekat desktop ke apa ke, buka Word ke apa ke, save. Okay. Ataupun selepas tu dah korang save, korang buat indikator baru. Pergi dekat Find Editor, scroll down, create new indicator, paste kan dia. Supaya indikator ni macam korang yang buat. Korang buat nak tukar nama ke apa ke kat area ni. Kat area ni atas sekali, nampak ni. Dia boleh tukarlah nama tajuk dia yang boleh dipaparkan kat sini. Okay? Dia bukan utama, tapi dia membantu kita menguruskan trend kita lah, menguruskan trend. Sebab kita sekarang ni banyak kita penentuan trend. Wyckoff pun dia, kemudian EMA 50, MA 200 pun dia, boleh jadi tempat pullback juga. SNR classical pun dia, SNR dynamic pun dia. Psychological janganlah kita tekankan lah. Cuma kita tahu dia ada. Diwujud lah. Alright, sekian dulu. Wah, itu pun rasa nak buat sekejap 14 minit juga. Iaitu kita punya version yang ke-4. Jumpa esok waktu sesi live. Alright, bye. Assalamualaikum.